Selamat Hari Raya. Banyak dah dapat tu raya. Hari tu saya dapat 200. Tapi sudah habis beli barang begitu. Banyak weh, tapi aku ingat aku nak simpan duit tu buat beli phone baru. Kau macam mana ni? Tu memang banyak, tapi semua mak aku simpankan dari sekolah rendah lagi. Aku ingatkan dah besar ni, bolehlah simpan duit tu sendiri. Rupanya tak. Padahal aku dah plan dah nak beli barang guna duit tu. Mulia betul hari raya korang. Aku time di Pamali juga lah dapat 200 lebih. Tapi macam okey juga kalau simpan duit raya tu. Sikit-sikit kan lama-lama jadi bukit. Mana tahu nanti hang jadi orang kaya. Tak ada ni jadi orang kaya. Dah lah, jom masuk kelas. Weh, tanya korang. Pasal kita belajar bersungguh-sungguh kan? Akhirnya kita dapat naik pentas juga. Korang nak pilih ini mana ni? Tak pasti lagi weh. Aku kena cari yuran yang paling murah sebab keluarga aku ada masalah kewangan sikit sekarang ni. Oh ni kau nasib baik kamu simpan duit raya daripada sekolah rendah lagi. Itulah, Alhamdulillah. Aku bersyukur sangat mak aku simpan duit raya aku dari kecil dalam tabung SSPN. Dulu ingat tak? Aku selalu merumput sebab tak dapat beli barang yang aku nak. Padahal mak aku tengah sediakan masa depan yang cerah untuk aku. Sepatutnya memang kita kena amalkan menabung sejak kecil. Untuk kau ni sudah menabung untuk pendidikan masa depan dalam tabung SSPN. Betul tu. Anissa, pasal yuran tu saya rasa kau tak perlu risau sebab nanti kamu boleh buat pinjaman PTPTN. Ataupun kau boleh minta beasiswa. Betul tu weh, kerajaan memanglah akan tolong kita yang nak sambung belajar ni. Okey weh, nanti aku cuba cari pasal PTPTN dan beasiswa tu.